Okay, salam sejahtera guys. Nama saya James dari WDS Motor Sdn Bhd. Hari ini kedai kita ada sampai motor yang Maxi Scooter cukup mampu milih harga dia. So, brandnya QJ Motor. Lepas tu namanya ATX 250X. Ya betul. Versi ini dia ada dua jenis. Ada yang ATX 250 dengan ATX 250X. Bezanya, kita boleh tengok. Yang ini X Special Edition, dia pakai spoke rim. Dia bukan sport rim, dia sport rim yang jari dengan tetapi dia tubeless. So kita tengok dari depan, dia ada sampai warna hitam orange, dia main stripe warna orange, lepas tu warna silver hijau dengan ini warna grey, stripe dia warna emas. So dia depan dia memang pakai yang absorber upside down, lepas tu dua ABS depan belakang, ABS dengan dia pakai disc brake. Dua port punya caliper lah. Okay, so kita tengok dari sebelah dia ada crash bar sekali, full accessory dengan sport, dia punya spotlight. Okay. Lampu dia depan, belakang, kiri, kanan semua full LED. Dengan motor ni dia mempunyai teknologi dashcam. Dashcam depan sahaja lah, dashcam depan sahaja. Okay, so kita tengok meter dia pula. Okay, meter TFT 5 inch. Dengan ini dia punya windscreen adjustable. Tapi manually lah, kena tarik macam ni dia manual. Ini riding mode lah. So kalau macam ni dia simpan bawah, dia boleh naik up dengan down lah. So meter dia 5 inch punya TFT meter. Kita tengok dia punya controller kat sini. Boleh select, lepas tu dia ada interface, clockwise, unit, language, semua ada kat sini lah. Boleh connect Bluetooth dengan ada TPMS. Face now dia boleh ada traction control, boleh tutup dengan buka. Lepas tu dia ada itu interface semua boleh tukar. Ada ABS depan belakang lah. So kita tengok storage dia pula. Okay. Dia buka seat opener kat sini lah. Lepas tu minyak kat sini. Lepas tu dia punya opener, dia punya storage dia memang besar lah. Dia punya storage boleh letak helmet, tapi helmet yang kecil loh. Okay, helmet yang kecil, lepas tu dia boleh simpan sikit tempikai semua, dompet, LV bag semua boleh simpan kat sini lah. Okay, dia punya spana semua ada kat sini, bateri kat sini. Lepas tu tangki minyak dia 12.5 liter. 12.5 liter lah. Untuk motor yang Maxi Scooter 250cc, okey lah. Memang dia cukup besar. So dia datang dengan rack sekali. Ini dia tapi kalau korang nak pasang top box, ini tapi pasang rack. Dia soal bagi build inside punya rack lah. Jadi memang jimat lah. So ini dia member ATX 250X dengan engine dia 250cc dengan horsepower dia lebih kurang 25. Lepas tu tengok dia punya absorber ada sub tank. Ini QJ Motor sendiri punya teknologi lah. Dia ada absorber kiri kanan. So kita tengok kita tengok dia punya bunyi dia lah. Dia pakai remote lah, nampak remote. Lepas tu dia ada boleh buka seat opener nya. Kita tengok dia punya bunyi pula. Okay. Okay, sebab ini dia ada traction control, kita kena buat macam ni. Okay. So ini bunyi dia lah. So kita sekarang kedai kita WDS Motor Sdn Bhd Enforce Smart Show, kita ada ready stock untuk motor 3 warna inilah. So siapa minat boleh datang kedai kita untuk melihat motornya. Seat tingginya dia tak tinggi. Dengan berat dia memang ringan. Pause Isya. Boleh datang kedai kita melihat lah. Seat tingginya 78 cm dengan beratnya 164 kg saja. So dalam kategori dia paling murah dengan dia paling tak berat lah. Dia memang ringan dengan dia tak tinggi. So kita ada ready stock. Boleh pergi depan kita tengok 3 warna sekali. Dengan kedai kita dekat Banting depan Balai Bomba. So ini 3 warna kita ada ready stock. Tapi unit terhad tau. Siapa minat, siapa cepat dia dapat dulu. Nak trade in boleh. Nak jual motor pun boleh. Nak beli cash, loan, antara loan kredit ataupun loan kredit card, semua kita accept. One solution for all. Nama saya James dari WDS Motor Sdn Bhd depan Balai Bomba. Terima kasih.